guys. So aku kat mana? Aku dekat Nilai ya. Dekat Nilai ada projek sikit dekat kedai Gino dekat Nilai sebelah Marybrown. Kedai dia sebelah Marybrown Nilai. So aku nak pergi di sini Poliklinik Kesihatan USIM. Oh tidak. Kita pergi kedai Gino Gino. Gino ni siapa Jom kita tengok apa yang ada kat sana. Let's go. So kat sini kedai dia dah Gino. Lama dah aku booking ni daripada sebelum aku beli GS lagi. So tak sempat nak buat, dia pun sibuk. Dia ikut masa juga. Beli motor pun cleaning lama nak dia buat. So ni kedai dia, Gino Powerboom Bike Garage. So ni kedai dia. Motor aku dah sampai di sini. So anak aku jemput tadi. Anak aku akan jemput ke balik Dia petangkan buat siap. So ini punya motor yang standard lah. Kita punya standard pekak. Bunyi standard pekak itu ni aku punya. Dia aku belanja bunyi yang sebelum, before and after. Nak tukar barang ni baik. Tukar before and after. Ya Ni bunyi before before. Aku ni before. Stop. Nanti kita belanja bunyi after bunyi after. So Tok Gino tengah sibuk membersihkan kedainya. So ini saya punya. So kat sini kedai dia dah Gino. Lama dah aku booking ni daripada sebelum aku beli GS lagi. So tak sempat nak buat, dia pun sibuk. Dia ikut masa juga. Beli motor pun cleaning lama nak dia buat. So ni kedai dia, Gino Powerboom Bike Garage. So ni kedai dia. Motor aku dah sampai di sini. So anak aku jemput tadi. Anak aku akan jemput ke balik Dia petangkan buat siap. So ini punya motor yang standard lah. Kita punya standard pekak. Bunyi standard pekak itu ni aku punya. Dia aku belanja bunyi yang sebelum, before and after. Nak tukar barang ni baik. Tukar before and after. Ya before. Aku ni before. Stop. Nanti kita belanja bunyi after bunyi after. So Tok Gino tengah sibuk membersihkan kedainya. So ini saya punya assistant director. So kita sembunyikan wajah dia. So dia ada lupa mesti ada. Mantap. Kawan ayah Tok Aizon ni kawan Apple. Apple Spark. Ni kata dia buat Apple Spark. Kawan Apple Pak Bul kot. Ini satu. Kita tengok. Tahu bunyi apa yang betul. Aku tahu dia banyak ni. Boleh pilih. Mari. Guys, Gino punya yang dah. Oh ini potong sendiri ni Siap dah siap buat untuk dipasang. So tengok. Ini kau kena panah lagi kilat ni. So banyak-banyak motor kat sini. Kat sini. Dah tengah queue. Tunggu siap aku punya turn hari ni. So harapnya siap hari ni lah. Ini dia susun. Mantap. Oh itu punya assistant. Gantung kereta juga gantung kereta. Ni guys, fiber Haji beli special punya. Gambar murahnya adalah, tapi ini pakai ni. Kalau aku punya, kalau yang Spark tu kalau habis ganti ni, tapi dia mileage dalam 70,000 orang tukar lah. Ni bukan beli biasa punya. Ni pun macam dekat kapet dah rasa aku. Fiber sedap kan. Tu kesan dia ni lah. Produk kita modify, bagi power pom-pom bunyi perang. Lama dia terhakir kat sini. Dia lama terhakir, tapi sebab dia tak tengok, lama dia makan. So maknanya ada bunyi kosong tu, boleh tukar fiber dia. 70,000 lah rasanya. So hati-hati lah. Nak murah pun boleh murah, tapi kena tahu jugalah tempat yang sesuai. Ya apa,
Reportable Ni antara exhaust yang Ajino ada ni buat. Korang boleh try lah kat sini. Aku sharekan nanti ya dia punya result Result aku punya. Ini Acra GS. Mantap lah ni. Ini padukan ni. So pada minat, ini ada Acra GS juga. Boleh roger-roger Lain dia lah. Ini Yoshi pun ada. Yoshi lah, banyak bunyi sedap Yoshi. So aku minat pada Spark lah. Guys, tanya motor aku siap semalam, tapi hari ni tak. Tapi ada hal, dia punya kompresor motor, dia punya rosak kata rosak Juno punya rosak, dia terpaksa check lain gelap tengok. Okey, aku dah sampai petang ni. Mungkin ajak sikit lah, petang-petang sikit dia kata. Ini aku punya motor, siap pasang piping dia bawah ni gelap sikit lah. Tak ada flash. So tengok Juno pasang-pasang apa tu. Wedding piping dia 15457. Tengok tambah kat motor aku lah. So ni untuk final touch dia. Juno tengah buat setting ni tengok. So ukuran dia 515457 kan. Sebenarnya 515457 kan. Itu dia. Ni aku punya exhaust lama yang custom dulu Yang custom dulu. Guys, untuk hari ni special Abang Juno nak share tips cara-cara penjagaan exhaust. Dia rasa dia lama berkecimpung kat sini sebab dia pun tidur kat sini kan. So mak embedded lah sebati sekejap kita dengar apa benda dia nak beri nasihat tentang penjagaan exhaust. Ni Assalamualaikum guys. Ya. Selamat petang. Ke malam dah. Hampir malam Dah Kita tanam nak maksud. share penjagaan muffler. Ni ialah seperti mana kau orang tahu, muffler ni kalau branded punya mahal kan, 3-4 ribu satu. Tapi kalau kau tak jaga dia dengan betul, akan rosak lah dia macam ni. Tengok dia punya cap dah hilang, ni terbakar habis. Dia muffler aftermarket macam ni, dia ada maintenance. Dalam dia ada kapas kaca dalam dia. Ada stainless steel wool, ada stainless steel neck. Semua tu kena ganti bila sampai masa dia. Dia kalau Acra, Haji pun tak pasti berapa ribu kilometer kita berjalan baru dia kena servis. Kena servis. Kalau macam GS saja dengar cerita, kalau Acra untuk GS, dia nak balik GS ni lebih kurang 70,000. Haji rasa ni pun, tapi ni skuter bakar. Tapi kalau skuter bakar tak boleh lama. Memang api dia memang kuat. Api dia kuat. Skuter bakar. Muffler, bila kita pakai dia dulu cantik colour dia kan. Bila nampak ada sedikit kekuning-kuningan macam ni, berarti kapas kaca tu dah nak habis. Kita dah kena start buat maintenance. Kena Tukar pakai kena tukar ganti tukar fiber dia baru. Fiber pula kena pakai fiber yang hybrid, yang high temperature, jangan pakai fiber yang soft RM10 sekeping tu. Itu berapa hari je boleh tahan. Macam nak tahu dia dah fiber tu dah habis, kita ketuk kan rasa kan? Kalau ketuk pun dia bunyi kosong. Kosong. Ini dia bernasib baik pasal material titanium. Dia nampak macam tapi masih selamat lagi. Dia berbeza dengan karbon fiber. Okey, karbon fiber. Karbon fiber bila kapas habis, kapas kaca dia habis, kau orang buat je. Lama-lama dia hakis dalam kena pressure, hot pressure yang panas tu. Tekanan Dia akan hakis. Tengok asal dia tebal tau. Lebih kurang 1.6, 1.7 mm tebal dia. Sekarang dah jadi macam kulit bawang, dia hakis. Dia hakis dah dalam. Tengok ni, dia lembek habis ni. Ni siap tembus lah ni. Dah tembus dah kan? Sayang kan? 3-4 ribu beli. Sayang lah. Sayang. Tapi ni punca daripada kerja-kerja operate ni. Kalau tak silap Haji lah. Punca pada kerja-kerja operate nak bagi bunyi perang. Tapi tak check balik lepas tu. Dia dia punya cara pemasangan. Dia buat dekat dalam tu, pemasangan dia tu mungkin ada kesilapan lah tu. Dia tak boleh kita nak buang Kalau nak buang
Dia punya wool, dia punya neck tu, Ah. kalau yang macam branded punya Acra punya, dia cantik dia punya tau. Dia punya wool, dia punya neck dia buat dah golongan dia macam sarung. Sarung, masuk. okey. Itu kita tak boleh buang. Itu lapisan pertama yang paling tebal dengan api. Okey. Bila itu tak ada, fiber tak boleh bertahan lama. Sayanglah. Jadi kita tengok ada setengah-setengah orang, dia tak tahu benda tu guna tujuan apa, orang pasang benda tu. Dia buka, dia buang je. Bila tak ada tu, fiber lagi cepat terbakar. Rugi lah. Fiber lagi cepat terbakar. Dan kalau kita tak cana sangat, macam ni. Habis ni apa ni? Ini apa ke? Kena buat balik lah. Ni kita boleh Tabung? buat balik ni. Tabung Nanti buat balik. Kita tacak, kita double layer, tambah layer belah dalam. Okey. Yang ni kita tacak tampal, lepas tu gosok balik, lepas tu dia punya letak dia punya apa? Gam dia lah. Gam dia balik. Lepas tu clear. Air tak kecil punya. Boleh jadi comel semula, tapi nampaklah jenis parut sikit. Parut dia mesti ada lah. Tak best lah macam tu kan. Kita pun nak buat dah jadi. Tapi tu lah. Yang pentingnya cari orang yang betul untuk nak buat kerja-kerja modified. Modified nak ubah, nak bagi punya perang kata orang. Ni tak cukup perang original dia. Standard tak cukup perang. Bagi So kalau nak buat kena cari orang betul-betul mahir tentang exhaust ni, dah boleh bagi nasihat lah. Fiber dia pula pakai fiber yang berkualiti. Contoh macam ni. Tengok fiber dia. Fiber. Tengok je. Fiber yang berkualiti. Ni high temperature. High temperature. Tengok pegang. Macam lembut macam ni, macam selimut dah rasa. Gatal tu tau. Gatal dia macam ni Kita ada yang ini special lah kan? Ni yang paling tinggi. Dia punya stage Dia. Yang ni yang ni? nombor 2. Ini nombor 2. Tengok bajet, Ini dia punya rupa lebih kurang Akrapovic punya fiber lah. Dia punya rupa. Tengok. Nampak? Ya. Macam Akrapovic punya. Ini bunyi dia sedap, bunyi dia lembut. Bunyi lembut. Yang tu bunyi itu lagi sedap. Dia kasar sikit. Tapi dia sedap pergi lah. Dia tahan lagi. Letak yang Shopee punya RM10 sekeping tu. Betul kata murah Memang tak kena Okey, terima kasih Haji. Itu saja tips yang berguna untuk kita kongsikan ilmu-ilmu bermanfaat bukan nak ni lah, tapi cari kalau benda yang ada salah cakap Haji mohon maaf lah tapi insyaAllah nasihat tu moga jadi pedoman lah untuk yang pakai tu. Kadang-kadang komplain buat rosak kan, tu kena tahulah Haji kan. Okey, terima kasih Haji alright. Kita Haji nak sambung aku punya penyambungan aku punya exhaust ni. So dia tengah buat piping, tengah welding tu. So yang ni aku punya. Sedap pakai ni. So yang ni aku punya exhaust ni Suat yang buat. Dia kata bunyi sedap lah, tapi dia pergi macam sangkut lah, tak habis. Cara dia nak apa ni? Tanggalkan balik. Sambungkan balik.
mari kita test. Di antara motor-motor yang ada kat sini oh, ni motor aku lah, salah satu daripadanya. Ini motor 07. Aku pakai Spark juga, tunggu giliran 07. Ini RS V4. Ni aku dah tahu dia. Masalah ni. Ni masalah. Ni dia. RS V4. Dengan ni. BTM. Saya bilik tadi polish lah Polish, okey, bagi cantik sikit kilat-kilat. So, basuh-basuh, bersih-bersih kita pasang. Lepas polish, bersih-bersihkan balik. Ni polish yang tadi, ambil tadi jenis polish. Jadi bersih-bersihkan yang ni. So, teliti sekali Seterusnya lap dengan kain bersih supaya nampak lebih bersih. Haji nak tunjukkan sesuatu pada kita Kita tengok apa dia tunjuk. So mungkin ada titik terbaru ni boleh kongsi bersama dengan Haji Noh. Ini MTW1 yang kita buat beberapa hari lepas. Okey. Ini daripada Johor dia datang. Lepas tu dia pakai muffler akra ayam je. Sekarang kita pasang Spark original. Second punya. Kita tarik piping jadi full system lah ni, full system titanium. Full system titanium. Sekarang tengok hasil dia macam mana. Tengok. Setelah dia balik, dia pakai, dia pergi buat dyno dekat OKSBK dekat Omar Gasing. Okey. Sekarang dia bagi bacaan dia. mesej lah dekat Haji. Dia cakap apa? Bagi salam, dia cakap Alhamdulillah. Tu tadi dia tak sangat berpuas hati. Daripada 10 HP, naik 123 HP. 123? Oh jauh lah, banyak agak. Hampir lebih 10. Jadi dia kata padu lah. Padu padulah hasil tangan. Dia tak tulis lah nama Haji. Dia tulis Haji kat depan. Dia cakap depan dulu. Inilah pada mereka-mereka yang masih lagi rasa was-was. Boleh pergi tak Ezo yang budak-budak Melayu kita buat. Ini bukti dia. Ini hasil dia daripada customer sendiri kan. Jadi janganlah panas-panas sini sangat dekat bangsa kita sendiri. Ya. Support lah. Iyalah betul. Sibuk Mari buat itu boleh pakai kambing, makan ramai-ramai. Tengok kambing kan ramai nanti Haji boleh iris kan. Begitulah. Dia punya customer punya compliment lah dia punya result, dia punya selepas pakai dia punya result untuk selepas dia naik dyno. So AFR dia berubah, HP berubah semua lah. Ni exhaust dia, kotak dia lah Spark IT daripada Itali. Mesin yang dia pakai buat tadi, saiz dia. Okey, kemah dah pasang. Mantap Pak Abu, mantap. So dah siap pasang. So guys, dia punya welding 51, 54, 57 punya style. So vertikal bawah dia, kita tengok. Yap, okey. Bawah dia kita tengok. Sikit lagi kita boleh dengar bunyi. Itu dia. Final touch 80% to go. Kuman dia.
Ni spacer Haji Syed ikat dengan ni belakang. Ini kalau nak pasang standard balik kena ada spacer ni lah, jangan hilang Ini adalah O7 punya. Ya, siap potong, tinggal nak welding dia. 07 Spark IT. Bunyi pasang kipas. Sikit lagi mau jadi. Kita fan atas. Sikit lagi dengan bunyi. Nak welding juga ni? Yo, dengarkan bunyinya yang pertama. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar. Sudah guys, motornya dengan exhaustnya dia kena bantu balik Nazam. Guys, sudah pasang 1.25 pagi ya. Aku hantar petang tadi ya. 6.30 aku sampai sini. Pun lagi pun start pasang dia punya piping tu dah awal dah. So tengah nak welding je, 6.30 dah 1.30 pagi siap. Kerja yang pretty ya. So alhamdulillah cuba tengok macam mana. Dari dia masih terempeh pula api. So harap mudahkan keputusan buat kurang ni. Lupa subscribe, like dan share. Okay guys, aku nak balik lah. Dah pukul 2.30 pagi. Dah dari awal aku nak lihat luar. So, jumpa lagi.